Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Hani. Pada hostan kat kita ganda-ganda. Untuk ramai. Hari ni saya nak buat satu hal pun adalah tengok. Di luar sana ada pokok-pokok yang kita akan proses untuk selalu bercakap. Selalu akan yang pertama kita selalu buat. Okey, pertama kita bersama tangan dulu. Okey. Ini sekejap. Salah setengah. Okey, saya nak tengok. Saya lepas sekejap. Okey, ini dia tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena ambil ujung dulu, kita kena ambil sini. Okey, kita ambil ujung kita bawa dia dengan tutup situ, kita pusing jadi dia kita pusing. Okey, sini dan tinggal tu untuk sekejap untuk mendapatkan angin. Okey, yang ni kan kita letak juga dia. Okey, kita masuk juga dia ni dalam sini juga. Akan bagi kedua tinggal sikit. Okey, ni dah siap. Okey, dah siap. Okey, sekejap saya pause sekejap. Tentang shadow dia. Okey. Bukan mungkin mungkin. Okey. So, sekarang ni dia. Yang pertama. Shadow. Selama kita mesti dia buat. Bukan lemah, bukan malas. Dia orang kata apa? 14 hari kedah tak itu balut dia. Okey, sorry sebab kenapa saya cakap balut ni. Okey. Balut dia tu dah bersentan tau. Dan dah bersentan pula malah. Malah sungguh. Okey, nampak mudah. Okey, lepas sekejap. Siap pun dengan anda sekalian shadow. So, kita ambil satu lagi dan satu ni untuk letak dekat situ. Ini kita bawa sambung lagi untuk sarung pangkal lagi. Kebanyakan nanti semua ada gemuk-gemuk macam ni. Lepas lama break tu bukan apa, cari idea juga. Ini baru dapat idea. Idea untuk buat YouTube dengan menyalurkan bantal dan menyalurkan shadow untuk my sister sis balik.
cucumber. Pasti nak kita dan hospital adalah ciri-ciri saya kerja rumah. Apa semua benda saya buat. Tapi koyak lah buat aku dari tak buat. Dah tu. Nama dari hal tu belum. Jadi ini adalah kegemukan kantor. Nampak itu tentang gemuk kan. Benda ni setiap orang ada maksud sendiri. Kenapa kita nak condone dengan maksud orang? Apa sebab kita nak alah orang? Sebab setiap orang berbeza karakter kita. Apa sebab? Macam kita contoh, kita dapat Instagram, orang akan panggil kita orang panggil kita dan dia biasa seperti pelanggas ke hulu ke hilir, atau bagai air dengan tebing. Orang saling bantu-membantu sesama. Misal kalau macam kulit ni, dia tak menghargai orang tu punya bantu kita, tapi dia tak menghargai. Kalau bagi kakak bawah tu bunyi dia senyap. Macam cari mata. Terbalik. So saya kena tukar. Salah satu. Saya buka balik. Kalau dapat ngetek, batuk dah gemuk semua. Okey. Tak boleh macam ni. Bila aku faham ni, mak aku yang buat semua. Ni kita dah belajar dari belakang. Kita tahu. Kita panggil ni. Kita boleh buat semua. Kerja rumah ada. Bukan ke apa. Ini ni. Kita kena tak rajin. Jangan untuk malah. Untuk malah buat ke apa. Aku dah petik tu. Ni dia dah marah. Campur dah aku. Kata dah goi semita ni. Tak apa. Yang penting dalam negeri. Dalam sendiri. Dengan habis jaga Indon. Sebab semua tak. Okay. Jangan jaga bahasa Indon. Ada dia sungai YouTuber cecek. Macam dia setiap lagi saya. Semua negara ada keunikan tersendiri. Bukan kita negeri ni macam ni. Okey, contoh di negeri Melaka dia punya kepada makanan yang famous, dia ada asam pedas. Okey, negeri Jepun ada mi lepas. Pergi Kedah laksa atau Penang pasang pok. Pergi ke atas budu. Apa nasi kerambu, ganu, nasi dagang. Dia setiap tempat ada keistimewaan sendiri. Bukan kau pergi jalan kat Batak Indonesia, ada apa? Ada nasi uduk. Kita tahu boleh macam ni. Tapi kat Indon ni banyak kepada saya lah. Dan saya kebanyakan saya makan yang kulit ni apa tahu ke apa, tahu kot tak silap saya memang. Tapi kalau kat Malaysia saya kurang makan tahu, tapi tempe. Itulah pilihan saya. Tapi kata dia nampak orang Indon, orang Indonesia ni dia sihat sebab dia menjaga makanan dan dia banyak kepada sayur. Macam kita ada ayam masa yang kita macam tu memang ada lah ayam macam-macam lah, best. Dan masjid yang paling cantik adalah Masjid Al-Aqsa dan Masjid Agung Maidam.
Masjid Raja Amida dengan Masjid Cina. Masjid Cina Batam. Masjid apa tu? Jampo ke apa? Masjid Jampo. Gitu lah nama, tapi saya dah lupa. Okey, ni tengok sampel mana yang sama. Kita letak kat sini. Sorry, salah pula. Okey, lepas dulu. Okey, last sekali adalah kat sini. Ada saput. Okey, jom. Dan ni kita dah selesai semua dengan tutup juga. Dan biar terbuka. Okey. Tengok. Sudah terbuka. Angkat. Sudah selesai lagi. Okey. Nak tahu proses dia? Tengok sini. Dah siap. Dah selesai lagi. Okey. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Zakia Tani. Like, comment, share ni. Nak konten apa sebenarnya? Boleh komen juga. Jumpa lagi di konten akan datang. Assalamualaikum.